Bersama dengan Budi sekarang ini di Majlis Pelancaran Syukur Selalu Media Prima, kita menampilkan banyak sekali program-program raya yang harus anda tonton sepanjang Syawal nanti. Bersama dengan Budi sekarang ini, pelakon orang kata dia mendapat anugerah pelakon wanita antagonis di festival drama yang lalu, Rohainis. Pastinya banyak sekali orang kata tawaran berlakon untuk Rohainis sendiri sepanjang bulan puasa dan juga Syawal nanti. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit untuk Media Prima. Okey, alhamdulillah saya baru sahaja habis penggambaran Menantu Tintong Sulak Dahlia TV3 yang akan tayang pada 15 hari bulan 7 ni. Dan saya akan sambung untuk TV9 Pujaan Malaya Telemovie. Lepas tu saya akan sambung saya raya kelima nanti saya akan fly ke Mekah untuk umrah dan sekali syuting kat sana. Kalau tak ada apa-apa halangan lah, insya-Allah. Elok punya perancangan. So, bercakap pasal hari raya nanti. Perbezaan tahun ni dengan tahun lepas pastinya banyak sekali lah sebab Rohainis dah semakin meningkat populariti kan. Peminat dah makin ramai. Mungkin ada bajet untuk peminat untuk duit raya dan sebagainya. Baju raya tahun ini berapa pasang? Okey, to be honest, saya belum beli baju raya sebab baju sponsor kat rumah saya lebih 20 pasang. Belum pakai. Yang diorang bagi untuk pakai raya lah. Jadi saya rasa tak payahlah membazir, saya pakai apa yang diorang bagi tu je. Saya pun raya tahun ni raya 4 hari je sebelum saya fly ke Mekah kan. Jadi nak buat apa banyak kan? Mungkin ada kenangan manis atau kenangan pahit yang boleh dikongsikan lah sepanjang kalau bila dah dengar suara takbir, orang kata lagu raya bagi Rohainis sendiri. Bila hari raya nanti, you ingat siapa yang you ingat dalam kepala you? Okey, bila sebut je hari raya, first raya saya ingat dekat mak tok saya. Tapi dia dah tak ada, dah meninggal tahun lepas. Every year, first raya kita orang akan balik rumah Tok Wan dekat Penang. Tapi tahun ni sedih sikit lah sebab tak tahu nak balik rumah siapa. Sebab Tok Wan belah parents dah tak ada. Saya balik Penang. Balik Penang. Saya raya dekat Bertam. Okey, nampaknya sekian dulu temu bual Budi bersama dengan Rohainis. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Syukur selalu. Bye.